Assalamualaikum. So ni adalah antara perubahan yang dapat saya rasakan pada otot kaki ni, di mana semakin kuat. Selepas satu ketika dulu saya disuspek kena minor stroke dan kekuatan kaki saya melemah, menyebabkan saya terpaksa pakai tongkat lah untuk berjalan. Saya selalu melakukan juga senaman kaki ni, tapi waktu dulu saya cuma mampu pada kelajuan minimum lah dekat treadmill ni, iaitu 1.0. So paling laju pun pada waktu tu saya hanya mampu 1.5 lah. Tapi waktu tu pun kaki ni tak kuat dan menggigil juga. Tapi alhamdulillah, selepas botol saya amalkan, kini saya lebih stabil untuk berlari lah, di mana saya boleh tingkatkan kelajuan ke 3.0 ataupun 3.5. Kalau anda semua boleh lihat. So alhamdulillah, sekarang ni saya praktikkan dengan kelajuan ni untuk capai 1000 langkah sehari lah, as part of saya punya ikhtiar. Di samping saya minum produk tu, saya juga nak kuatkan kembali otot-otot lah. So bila kita nak kuatkan otot-otot ni, mesti dah ada something yang nak boostkan dia kan. So saya harap saya boleh berlari pula selepas ni, insyaAllah. Doakan saya. Assalamualaikum.